Skandal yang paling gelap untuk selebriti Hollywood ni. Macam mana satu pasangan Hollywood yang dianggap couple yang paling power boleh jadi bahan ketawa dan simpati satu dunia dalam masa kurang setahun. Ni bukan cerita gosip kosong tau. Ni kisah seorang lelaki yang pernah dianggap suami misali dan seorang isteri yang bongkar segalanya depan kamera, dan dunia cuma mampu tengok sambil tenganga. Siapa diorang ni sebenarnya? Will Smith, dia merupakan seorang pelakon, rapper, ikon dari Fresh Prince of Bel-Air. Dia bangkit jadi hero aksi dalam Independence Day, lepas tu dekat dalam Men in Black and Bad Boys. Tapi dia bukan sekadar lakonan. Will terkenal dengan karisma, lawak, sempoi dan aura yang positif. Bagi pandangan mata ramai orang, dia ni macam perfect 10. Jada Pinkett Smith ni orangnya kecil, molek tapi lantang. Pelakon dalam Set It Off, The Matrix dan penyanyi untuk band Wicked Wisdom ni. Dia bukan seorang isteri yang duduk rumah diam-diam. Dia aktif, outspoken dan sangat vokal tentang hak wanita dan juga kesihatan mental. Diorang berdua ni mula bercinta bila Will Smith berpisah dengan isteri yang pertama. Diorang berkahwin pada tahun 1997 dan ada 2 orang anak, iaitu Jaden dan juga Willow. Dari pandangan orang luar, family ni nampak macam keluarga yang ideal, liberal, kreatif dan rapat. Pada tahun 2018, Jada lancarkan Red Table Talk. Konsep dia mudah je, bincang topik peribadi tanpa tapisan. Perbincangan tu termasuklah trauma, hubungan keluarga, semuanya dikupas. Tapi bila Will Smith ni muncul dalam talk show tu, penonton mula rasa macam tak sedap hati. Important to come to the table to really clear the air. Somebody made a statement for me that wasn't a statement I made. Korang bayangkan je lah, Will Smith, pelakon bertaraf A-list, duduk dekat depan kamera, mata dia dah merah, senyum paksa sambil isteri dia cerita pasal hubungan dengan lelaki lain. Will and I decided we were not together, and we just didn't want people to know the dynamic of what was happening. Ini sebenarnya dipanggil sebagai berani atau pendedahan yang toksik. Dan benda ni bukan kali pertama. Setiap kali Will datang, dia kena jawab soalan yang terlalu peribadi. Benda yang sepatutnya diselesaikan dekat dalam rumah tangga jadi tontonan berjuta orang. Tapi rupa-rupanya dalam diam, hubungan diorang ni dah lama bergelora. Tahun 2020, internet meletup bila August Alsina, penyanyi muda dedahkan yang dia ada hubungan dengan Jada. Dan apa yang paling mengejutkan sekali, Will tahu dan ramai tak percaya. Tapi Jada sendiri yang jemput Will ke dalam Red Table Talk tu dan cakap dengan tenang, "I got into an entanglement with August." Will cuma senyum, tapi mata dia, penonton boleh nampak sendiri kesakitan tu. Dia nampak macam lelaki yang terseksa telan pil pahit depan berjuta-juta orang. Lepas je episod tu, Twitter banjir dengan memes Will menangis. Entanglement jadi trending worldwide. Netizen mula kata Jada gaslight suami dia sendiri. Untuk bertahun-tahun, kabar angin yang mengatakan diorang ni mengamalkan open marriage. Tapi tak ada pun yang sah kan. Tapi selepas entanglement ni, ramai yang sedar hubungan Will dengan Jada ni dah tak normal. Will pernah sebut yang we ride together, we die together, bad marriage for life. Ramai yang gelak masa tu. Tapi kalau difikirkan balik, ayat tu jadi lebih sedih dari kelakar. Jada pula dia selalu ulang yang dia sedang mencari diri sendiri. Tapi kenapa pencarian ini buatkan suami dia sendiri terluka? Tapi Will diam je, dia tak balas, tak marah. Dia hanya kata dia maafkan. Will Smith ni selalu nampak kuat, tapi makin banyak video muncul, makin ramai sedar yang dia ni sebenarnya tengah tertekan. Ada satu video viral masa isteri dia paksa dia untuk jawab soalan pasal perkahwinan diorang secara spontan, just untuk konten. Will minta jangan rakam, dia tak selesa, tapi Jada rakam juga. Dalam satu interview lain, Will pernah cerita pasal trauma dia masa kecil, hubungan dia dengan ayah dia yang ganas dan macam mana dia terlalu nak jadi hero untuk semua orang. Dia nak selamatkan semua orang, tapi siapa yang nak selamatkan dia? Acara Oscar 2022 sepatutnya jadi malam kemenangan untuk Will. Dia tercalon dan menang Best Actor, tapi semua tu hancur lepas dia tampar Chris Rock atas pentas sebab lawak tentang Jada. Oh, wow. Ramai yang mempertahankan dia, katanya dia jaga maruah isteri. Tapi lepas tu Jada kata dia tak minta pun Will pertahankan dia. Will minta maaf, tapi kerjaya dia terus jatuh. Dia diharamkan daripada Oscar untuk 10 tahun. Netflix dan Sony dah batalkan semua projek yang berkaitan dengan dia, dan reputasi dia sekarang dia dah rosak teruk. Dan sepanjang ni Jada senyap sampai dia sendiri keluarkan kenyataan yang lebih mengejutkan. Dalam satu interview pada tahun 2023, Jada dedahkan sesuatu yang buat ramai orang rasa ditipu. Saya dan Will sebenarnya dah tak bersama sejak tahun 2016. Will and I decided we were not together. Ya, bermaksud masa Jada ada entanglement tu, dia dah tak tinggal dengan Will. And masa Will tanpa Chris ni, diorang dah 6 tahun tak jadi suami isteri. Tapi, kenapa tak bagi tahu awal-awal? Will sendiri macam keliru. Dia keluarkan kenyataan, saya setia pada Jada walaupun kami tak bersama. Orang ramai marah bukan sebab diorang ni berpisah, tapi sebab semua drama tu tak jujur. Will nampak macam diperbodohkan depan dunia. Jada dan Willow pula, dua-dua ni anak yang sangat berbakat tapi juga sangat terdedah. Diorang pernah
cakap yang diorang ni rasa bebas sebab dibesarkan dalam suasana yang terbuka, tapi terlalu terbuka sampai semua jadi tontonan dunia. Will Smith ni pernah luahkan rasa bersalah sebab paksa anak-anak dia ikut jalan dia. Jaden pula sampai pernah nak tukar nama. Willow pernah alami tekanan melampau waktu kecil. Dalam keluarga ni semua orang struggle, tapi semua orang buat macam tak ada apa-apa. Skandal Will dengan Jaden ni bukan sekadar drama Hollywood. Ni cerita macam mana cinta boleh jadi racun bila tiada sempadan. Will ajar kita tentang kesetiaan yang membutakan. Jada pula ajar kita tentang pencarian diri yang boleh menyakitkan orang lain. Tapi apa yang paling penting, benda ni mengajar kita di sebalik senyuman selebriti tu ada luka yang kita tak nampak. Dan jangan terlalu lambat untuk lepaskan orang yang dah lama tak menghargai kita. Kalau korang rasa kisah Will and Jada ni buat korang fikir balik tentang cinta, trauma atau hubungan toksik, tinggalkan komen. Cerita ni jauh lebih dalam dari sekadar meme dan mungkin ia mencerminkan sesuatu dalam hidup kita sendiri. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Video seterusnya kita akan bongkarkan kisah selebriti lain yang jatuh bukan sebab industri tapi sebab orang lain dekat dengan mereka sendiri. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.